Saya rasa sehari ni I cantik. Tak. Tak rasa. Tak rasa kot. I rasa hari ni I cantik sangat. Tak rasa. Tak rasa yang sama. I ni rasa cantik. Biasa. Biasa. Nak tukar boleh dah, lembiknya. Ada bau tak? Kenapa dia macam lembik? Ada yang macam bau, ada lembik. Ada yang ni macam dia ada yang atas tray ni tak ada. Biasa dia pun letak atas tray ni tak ada. Aku ingat dia nak melak meja. Ke pernah. Oh, lembik. Nampak lembik. Dia lembik. Oh, awak. Kau buatan dia. Sebab apa? Sebab biasa tak pernah lembik. Oh, dia pun punya buat tu. Oh, memang semua lah. Aku tak okey je. Nak macam mana? Ni. Dah. Dah. Mana dia pun buat hari ni tak jadi lah. Busy kot hari ni ramai orang ni. Dia buat tak jadi. Tak pernah. Dia macam kan pernah ada kes yang gaduh dekat sushi tu sebab tak dapat ni. Pasal tadi kan I habaq kat dia ni perempuan ni. Dia macam nak kata memang lembik. Dia ingat aku baru first time makan sushi ke. I kata tak pernah benda ni lembik. Dia pun kata orang dalam buat tak jadi. Kadang kalau orang tu tak pernah main sushi boleh dia nak tipu. Aku rasa dia lain lah. Biasa dia tak macam ni. Harap-harap hari ni sedap. Tak tahu lah nak kata sedap ke tak. Sebab hari ni dia macam dia punya wasabi macam kurang. Dia harap okey lah. Dia kata hari ni orang yang buat tu buat tak jadi. Sebab dia macam lembik gila. Tak pernah. Alhamdulillah. You try ambil yang tu tengok. Itu keras ke lembik? Itu yang bagus tak ya? Yang belakang-belakang? Nak tengok. Keras ke lembik? Sama lah kita suka sushi kan. Kalau orang kita dia buat yang tak elok tu. Ni mochi panda. Kak.
bisnes tak jalan. Terpaksa dia promotekan Nita punya live. Set kita tunggu makanan. Kita ada baki 3 hari lagi, Isnin, Selasa, Rabu, sebelum end year and end month, untuk push target 2025. Komen lah support Nita, ambil kereta dengan Nita. Lagi 3 hari untuk Nita push sale untuk 2025. Okay, rebate pun last 31 hari bulan 12 sampai Rabu ni saja. Arus 8,000, Aktiva 7,000, MyBee 2,000. Aktiva stok dah makin berkurang. Siapa nak cepat-cepat apply. Semua last bulan ni 31 bulan 12. Apa boleh Cik Nita kalau nak support. Untuk Nita push sale untuk tahun 2025, Rabu ni last. MyBee Nita, ya boleh. Hemizi boleh Cik Nita. Ideal gaji bersih 29 tapi tak ada slip gaji. Gaji masuk bank dan betul okey boleh. Gaji masuk bank boleh. Boleh Cik Nita, nama kat bio. Macam ni ke spicy dia nak ada? Ni favorite Nita. I want so. Jangan rosakkan aku ni. Ideal boleh cek Nita, number kat bio ataupun cek dekat TikTok, nanti Nita reply lagi. Boleh. Azlin, kita nak push sale untuk tahun ni punya. Nak dokumen apa je? Cek Nita, saat ni Nita list dokumen apa yang nak. IC lesson, bank statement tu Ideal. Ideal cek Nita, number kat bio. Ideal ambil kereta bulan ni dapat rebate 2,000. Bulan ni saja last 31 hari bulan 12 yang Rabu ni. Boleh cek Nita sekarang. MyBH Granite Grey stok laju. Customer Nita dapat set je MyBH Granite Grey. Syazmina tu set je. Dia rasa sebulan je kot. Customer Nita tu baru je booking dalam bulan ni ke bulan lepas, ke bulan ni macam tu lah, ataupun hujung bulan lepas. Pagi tadi bos baru allocate kereta tu, baru dapat chassis number. So lebih kurang plus minus 1 bulan lah. MyBH Granite Grey saja ada rebate 2,000. Bulan ni last 31 bulan 12. Kemarin dah okey ke? Dah ambil apa sudah mampu. Wafi pula okey, salam kau salam. Kita nampak kau. Wafi pula guys, salam. Wafi tu yang itulah yang jumpa yang abang tu. Gaji Haidil tu nak apply bulan 1 tapi si gaji bulan 12 tak ada. Boleh tolong ke? Sebab apa tak ada tu awak? Honda ada. Boleh cek Nita burger pada sempoi. Boleh. Yang hijau-hijau ini adalah wasabi.